Hot Mama Fasha Sanda masih terus dihimpit kontroversi selepas beliau mendedahkan di Instagram tentang gangguan daripada bekas suaminya Jejai. Jom kita dengar komen Fasha susulan kontroversi tersebut. Di laman sosial Fasha Sanda sendiri, kita melihat beberapa hari ini Fasha Sanda mungkin ada menukarkan rasa di media sosial. Mungkin boleh diceritakan kenapa agak? Sebenarnya seperti yang saya tulis dalam saya punya Instagram, saya tidak referring to sesiapa pun. Jadi kepada siapa yang nak kata ni untuk siapa dan sebagainya, itu terpulang pada diorang. Sebab apa yang saya buat tu hanyalah apa yang saya rasakan pada waktu tersebut, dan ianya laman sosial saya. So saya berhak untuk tulis apa saja yang saya nak. Begitu juga dengan followers, diorang juga berhak nak maki ke, nak puji ke dan sebagainya, is up to them. Dan pada saya, apa yang saya tulis adalah apa yang saya rasa pada ketika tersebut, dan saya ingin memberi kesedaran, itu sahaja. Jadi apa yang saya buat tu, of course saya dah fikir panjang, dan saya nampak ianya memberi kesan yang lebih baik. Buat mereka di luar sana yang menganggap Fasha Sanda menunjukkan ayat-ayat itu kepada individu tersebut, apa komen Fasha sendiri? Okey, itu terpulang. Sebab saya tak tulis nama. Saya boleh tu nak tulis nama dan sebagainya, tapi saya rasa tak perlu, kerana orang akan tahu juga. Orang akan tahu juga. Bagi Fasha ni, adakah Fasha rasa cara meluahkan perasaan di media sosial itu adalah cara yang terbaik, medium yang terbaik untuk meluahkan perasaan? Sometimes kita tak tahu macam mana nak express kita punya feelings. Kita tak tahu macam mana, kita tak boleh call, kita tak boleh nak cakap begitu, nak cakap mungkin penerimaan orang macam mana. Jadi the only way untuk kita nak bercerita tentang diri kita adalah di laman sosial kita. Tetapi apa pun yang kita buat, kita harus fikir panjang dulu. Apa yang saya buat, saya akan fikir panjang-panjang dulu. Saya rasa okey, benda ni akan menjadikan kita lebih baik. Jadi mungkin this is the best way. Jadi saya buat. Jadi sebelum saya buat tu, of course saya dah fikir panjang dulu. Dan saya orang yang kuat, saya wanita besi, saya tidak peduli apa orang cakap. Because apabila kita buat sesuatu, contoh macam saya pakai juping, mesti ada orang suka, ada orang tak suka, ada orang kata oh saya ni nak jadi muda balik, ada orang kata oh saya cantik. Setiap orang akan ada benci dan suka. Jadi itu saya dah letak dalam minda saya. Jadi apabila saya buat sesuatu, saya dah tak fikir dah oh orang ni cakap apa, ni cakap apa. Sebab tu saya dah fikir masak-masak. Jadi apa impact selepas itu, saya dah fikir masak-masak, dan saya tak peduli apa orang cakap. Selepas memuat naik itu, ada timbul satu perasaan lega semacam tu? Dia tak adalah perasaan macam oh happy lu, seronok dan sebagainya, tapi dia lebih macam puas di mana aku dah dapat bagi tahu apa yang aku rasa. Sebab mungkin ada benda yang orang tidak tahu, yang benda kebenaran yang orang perlu tahu. Jadi pada saya, I tak boleh nak bercakap di laman di paper dan sebagainya tentang orang-orang tersebut. Tapi bila saya tulis, ini kenyataan yang orang harus tahu. Okay, last question. Ada tak menerima sebarang respon daripada pihak-pihak yang dimaksudkan itu? Ataupun gangguannya masih lagi kata makin teruk pula? Saya tak boleh cakap yang tu. Tapi apa yang sudah katakan, apabila saya buat itu, benda keadaan menjadi lebih baik. Ada sebarang respon? Saya kata keadaan menjadi lebih baik, itu saja.